Majlis diteruskan dengan anugerah Ibnu Sina, iaitu pengiktirafan kepada pelajar yang mencapai kecemerlangan akademik. Hadirin sekalian, marilah kita berikan tepukan penuh penghargaan kepada Wan Nur Atia binti Wan Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah ibu kepada Wan Nur Atia. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Sekolah Semi kerana telah memberikan ataupun menjadikan satu platform pendidikan yang komprehensif kepada anak saya lah, anak-anak saya. Rasalah saya yakin Semi memang satu institusi yang insya-Allah boleh pergi lagi jauh, dan antara salah satu sebab lah kenapa kami menghantar Wan Nur Atia ke Sekolah Semi ABIM kerana untuk meneruskan pelajaran agama lah. Dan saya bersyukur jugalah kerana Semi menawarkan pendidikan diniah, dan saya juga terima kasih banyak-banyak kepada guru-guru Semi kerana banyak membimbing dan juga berkorban untuk anak-anak lah. Saya rasa saya sangat appreciate, sangat-sangat hargai kerana saya selalu juga cakap dekat Atia ni, cikgu-cikgu Semi memang sanggup datang Sabtu, Ahad ataupun kadang-kadang buat online. So itu menunjukkan komitmen yang tinggi lah kepada cikgu-cikgu Semi, dan saya rasa sebenarnya kejayaan Atia ni bukan sahaja doa daripada kami ibu bapa, tetapi sudah tentulah daripada komitmen yang sangat tinggi terhadap daripada cikgu-cikgu ni. So terima kasih sekali lagi kepada cikgu. Saya bersyukur dengan anugerah yang telah dianugerahkan kepada saya, tokoh Ibnu Sina. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan kepada cikgu-cikgu kerana telah menganugerahkan dan mempercayai saya.